الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Baru ada 3 orang kan? Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk surah apa ya? Siapa tahu? Syam. Asyam. Surah Asy-Syam. Okey. Jadi kita akan masuk Ustazah Bakis tak masuk lagi lah kiranya. Kita start ayat 1, betul? Betul. Okey. Jadi saya masuk kepada bacaan dulu. Nanti baru kita sentuh sikitlah hukum tajwid. Okey, semua dah ready ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita akan masuk surah Asy-Syam bermula ayat 1. Okey, saya nak dengar bacaan sorang-sorang. Kita ambil ayat 1 sampai ayat 10 dahulu. Okey, boleh? Okey, saya bacakan dahululah. Yang lain boleh dengar, boleh take note lah tempat-tempat bacaan ya. Okey. Suara saya clear ke sebelum tu? Clear. Ya, okey. Okey, saya mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Bezakan bunyi ha dan ha. Ayat pertama ni dah tricky dah sebenarnya. Yang pertama shin dan sin. Yang kedua ha dan ha. Wash masuk tu kena pastikan masuk huruf shin ya. Wash. Wasyamsi wa duhaha. Okay, saya sambung. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Okey, untuk ayat 4, saya nak tekankan dekat huruf ghain. Pastikan bunyi dia tepatlah yaw. Okey. Dan bunyi dia mesti ada lepasan suara. Dia tak boleh mati yaw. Tu tak cantik. Ada lepasan suara yaw. Lepas sikit. Idza yaghshaha. Okey, saya sambung. Was-samaa'i wa ma banaha. Okey, kita tengok sekejap dekat ayat 5. Okey, dekat perkataan was-sama. Okey, kat situ ada ombak. Siapa boleh bagi tahu saya kan? Sini berapa harakat? Kita nak baca. 4 atau 5. 4 atau 5. Okey, boleh pilih. Pastikan panjang sikit daripada kebiasaan lah. Biasa kita baca panjang 2 harakat. Kat sini lebih sikit lah. Was-samaa'i wa ma banaha. Kita sambung. Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha. Bezakan ha dan ha. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okey, ayat 8 wa taqa. Okey, dekat sini ada apa ya? Wa taqwa. Huruf qaf mati, dia ada sifat apa tu? Qalqalah. Qalqalah. Qalqalah apa kat sini? Sukra. Qalqalah. Suci.
Kecil, betul. Kecil. Sughra. Pastikan bunyi dia tidak terberhenti. Wataqa. Wa, tak nak. Wataqawa. Terus saja. Wataqawaha. Cara bacaan dia. Kita sambung. Qad aflaha man zakkaha. Okay, dekat ayat 9 pun sama. Ada qad. Ini qala. Qala apa ni? Qaflah Sama juga. kubra. Kubra. Sama Sugra. juga. Sughra, Kecil. betul. Kecil juga. Sebab dia mati di tengah-tengah bacaan. Kita tak berhenti. Dia sama. Lepas dan terus. Qad aflaha man. Okey, lagi dekat sini ada dengung lah. Man zakkaha. Okey, ayat terakhir. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad. Sama juga. Qad. Okey, pastikan bunyi dia tidak terberhenti ketika lantun. Wa qad. Wa qad khaba man dassaha. Okey, saya nak tekankan sedikit. Okey, dekat ayat 9 dan ayat 10. Semua boleh tengok dekat garisan yang itu. Sekejap Okey, nampak ke garisan dekat ayat 9 dan ayat 10 tu? Okey, siapa boleh bagi tahu kat saya ni hukum apa ni? Minggu lepas dah masuk hukum kan? Infak hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Yang lain sama juga ke? Sama. Sama juga. Man. Okay. Anis ada ke? Tadi awal tadi tak dengar suara ni. Ada Okey. Okey, jadi hukum dia sama Malza dengan malda. Sama hukum dia ikhfa hakiki. Okey, dalam hukum ikhfa hakiki, okay, dia ada terbahagi kepada beberapa jenis lah. Okey, ikhfa hakiki ni dia ada beberapa jenis. Dan hari ni saya nak fokus kepada dia punya bunyi dia. Okey, bunyi dengung dekat dua tempat ni. Okey. Kita nak tengok bunyi dengung ikhfa hakiki ni tebal ke nipis. Pernah tahu tak hukum ikhfa hakiki dia ada dengung tebal nipis? Tahu. Tak pernah tahu lagi Okey. Mungkin dah pernah sentuh sebelum ni. Cuma kita tak tekankan sangat lah. Okey, ikhfa hakiki dia ada dengung tebal dengan nipis. Macam mana kita nak tahu dengung tu tebal ke nipis? Tengok tanda ikhfa hakiki tu jumpa huruf apa. Okey, yang pertama malza. Tanda ikhfa hakiki kat sini adalah nun mati, nun kosong berjumpa dengan huruf Zai. huruf apa tu? Huruf zai. Okey, huruf zai huruf tebal ke huruf nipis? Nipis. Nipis. Jadi kalau kita nak dengung kat sini, dengung dia mesti dengung nipis. Okey, tips nak baca dengung nipis kita senyum sahaja. Okey, bunyi dia malza. Okey, kalau dengung tebal dia akan bunyi macam ni. Itu bunyi dengung tebal. Kita tak nak mazak, tak nak. Maza. Nipis saja. Okey, senyum saja. Mazakkaha. Itu adalah bunyi dengung yang nipis lah. Okey, seterusnya kita pergi yang kotak yang apa? Nombor 10 tu, ayat nombor 10. Okay, sama juga hukum dia ikhfa hakiki juga, cuma kita nak tahu dia tebal ke nipis. Okey, dekat yang ayat 10 tu, manda. Rasa-rasa dengung kat situ tebal ke nipis? Nipis. Nipis juga. Sebab apa nipis? Sebab dal huruf nipis. Betul. Sebab huruf dal huruf nipis. Kita tengok huruf apa dia jumpa Okay, jadi kat sini pun sama. Jangan baca manda. Tak nak. Nipis. Wa qad khaba senyum saja. Man dassaha. Okay. Nanti kalau kita ada jumpa ikhfa hakiki yang dengung tebal, nanti saya tunjuk macam mana bunyi dia. Kalau ada jumpalah. Okay, setakat ni kita jumpa ikhfa hakiki yang nipis. Jadi pastikan dengung dengan baiklah, dengung dengan cantik. Kita senyum sahaja. Okay, ada soalan tak? Tak ada Okay. Kalau tak ada, saya nak dengar bacaan sorang-sorang. Okay, saya mulakan malam ni dengan makna dulu. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Makna rasa, ada rasa beza tak ha dan ha ni? Makna cuba bezakan tu tak jadi. Kalau waktu makna baca tu, makna rasa dia berbeza tak? Makna rasa tempat dia tu rasa beza ke rasa tempat dia sama je? Rasa beza Ada tapi rasa macam beza. bunyi macam sama. Macam punya sama kan. Okay. Dia sebenarnya asalkan kita rasa beza, tu dah memadai lah. Cumanya Ah, sebab online ni kadang-kadang dia punya sound dia tak betul-betul detect kan suara tu. Sebab tu kalau okay. makna rasa dia ada beza dah okey dah. Kena pastikan dia beza sebab tempat keluar dia beza. Kalau ha pedas yang pertama dekat Ah, tengah kat sini kita boleh rasa. Ha. Okay, yang kedua ha kat bawah ni. Dia biasa je. Ha makna ha. ulang saya lagi boleh? Boleh? Okay, cuba. Wasyamsi waduhaha. Rasa beza tak? Beza. Okey, boleh. Okay, sambung. Wal qamari iza talaha. Terus. Wan nahari iza jalaha. Okey, dekat lam ada sabdu, tekan sikit. Jalla. Jalla. Wan nahari iza jallaha. Terus. Wal laili iza yaghshaha. Okey, sekejap Okey, huruf Ah, ghain macam kita ada tekankan tadi. Ghain dia suara dia terlepas tapi tak sampai lantun. ah, Makna dah rasa lepas, makna sekat. Dia akan bunyi ah. yaushaha. Macam tu. Cuba sekali lagi. Wal laili iza yaghshaha. Macam tu. Okay. Untuk yang lain kalau tak dapat detect makna punya bunyi yang pertama tadi, dia salah sebab dia ada bunyi lantun dia macam ni. Ya ra. Ada bunyi ra. Itu dikira lantun lah. Dia punya bunyi yau. Tahan. Yau syaha. Macam tu. Okay. Okay, makna boleh sambung kan? Tadi tu dah betul dah. Okay, sambung. Wassama'i wa ma banaha. Bagus. Wal ardi wa ma tahaha. Yang ni saya dengar macam sama lagi. Oh. Tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Okay. Wa nafsin wa ma sawaha. Okay. Kemaskan lagi bunyi sin tu. Sekali lagi. Wa nafsin wa ma. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa fa'ahamaha Sekejap mana fuju. Potong kejap. Ni ada lam mati. Fa'al. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cantik dah tu cukup nafas Boleh Okey, dah semput dah hujung tu. Okey, tak apa. Sambung. Boleh? Qad aflaha man zakkaha. Hati-hati maknanya tengah-tengah ni huruf ha pedas. Berigi dia pedas. Aflahama. Apalah. Qad aflaha man zakkaha. Bagus. Wa qad khaba man dassaha. Okey, bagus. Okey, bunyi dia nipis saja. Dassaha. Okey, bagus makna. Tersambung seterusnya. Atina. Boleh bacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Okey. والقمر إذا تلاها Hmm. والنهار إذا جلاها Hmm. والليل إذا يغشاها Okey, kita kemaskan lagi Yaushaha. يغشاها Lagi. Itu pun lantun lagi tu. Yara. Tak nak yara.
Yaghshaha. يغشاها Oh, ni يغشاها يغشاها Dia kena practice lagi. Dia tak nak yaw. hmm. Jangan sampai bunyi Ya. ra. Yaw. Atina boleh rasa يغ suara tu terlepas je. Ya. Macam tu. Yaw. يغش Syah. يغشاها Sekali lagi. يغشاها Dia tak ada dua bunyi يغ hmm. Dia lepas je. Yaw. Yaw. يغ Lepas. يغ Macam tu. Lepas je suara tu. Sekali lagi. Wal-laili idza yaghshaha. والليل إذا يغشاها Ada lagi bunyi Tadi yaw tu. Okey, tak apa. والليل إذا يغشاها Ada. Ya. Dia sikit lah, ada sikit. Ni Atina boleh bintang kat sini, boleh praktis perkataan ni boleh hmm. Okey, tak apa. Kita sambung dulu. Wassama. والسماء وما بناها Hmm, والأرض وما طحاها bagus. ونفس وما سواها Hmm. فألهمها فجورها وتقواها Okey, sekali lagi. Wattaqawaha. Macam tu. وتقواها Cantik. Wah. ulang balik ke? Tak apa, sambung. Boleh sambung. قد أفلح من زكاها Hmm. وقد وقد خاب من دساها Okey, sikit lagi. Waqad kha. Jangan putuskan bunyi dia. Waqad khaba ma. وقد خاب من دساها Macam tu cantik. Okey, bagus. Okey, last Atina Kita cuba hmm. perkataan ayat 4 ni lagi sekali. Hmm. Okey, boleh والليل إذا يغشاها Yaugh. Dia ada beza. يغ Nanti Atina boleh dengar rakaman balik. Mhm. Atina mungkin kadang-kadang kita baca kita tak perasan kan. Hmm. Dia ada terlantun sikit. Kita nak cuba praktis suara dia lepas saja. Hmm. Yaugh. Dia macam lalu je suara tu. يغ Yaugh. Syah. يغشاها Cantik tu. يغشاها Betul macam ni betul. Okay, يغشاها sekali lagi. Wal-laili idza yaghshaha. والليل إذا يغشاها Okey. Bila dalam ayat tu dia dah jadi lantun balik. balik يغشاها Tak apa. Nanti boleh praktis tadi dah hmm. tandakan bintang kan? Okey. Hmm. Kita sambung dulu dengan Anis. Bacakan Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wasyamsi wad sorry. Tak apa. Wasyamsi wadduhaha. Okey, boleh tu. Okey, Anis kalau rasa ayat tu panjang kan, Anis boleh potong, boleh. Tapi tengok dia tak boleh masuk wat. Kalau Anis nak berhenti sini, berhenti wa je. Macam ni contohnya. Wasyamsi wa duhaha. Macam tu. Dia nak berhenti sekejap sebab kita nak ambil tengok huruf selepas kan. Boleh, tapi Anis berhenti dekat bunyi yang betul lah. Bunyi dia wa je, bukan wat. Okey, dia akan bunyi wasyamsi wa duhaha. Cuba lagi sekali. Wasyamsi wadduhaha. Macam tu. Okey. Wal wal qamari iza talaha. Terus. Wan nahari iza jallaha. Okey. Wal laili iza yaghshaha. Macam takut lalu sini Okey. Sekali lagi. Okey. Wal-laili idza yaghshaha. Wal laili iza yaghshaha. Betul. Okey. Yaghshaha. Okey. Was samai wa ma banaha. Okey. Wal ardi wa ma tahaha. Okey, bezakan sikit Sekali lagi. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Okey, cantik. Ha. Okey.
wa na wa nafsi wa nafsin wa ma sawaha. Okay, sikit lagi kita nak kemaskan bunyi dekat sini Okey, tempat yang saya garis tu, siapa boleh bagi tahu saya hukum apa ni? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kita nak baca macam mana? Kena masukkan Masuk kat mana? huruf selepas Huruf selepas tanwin. dia Okey, jadi dekat sini huruf selepas dia huruf apa? Wow. Huruf Wow. waw. Bagus, huruf waw. Waw dia pakai bunyi apa? Kalau nak samakan dengan bahasa Melayu, waw dia pakai bunyi apa? Kita bunyi wawiu, apa huruf depan dia tu? W. Huruf W. Okey, W. Jadi nak dengung kat sini kita dengung dekat huruf W. Okey, cuma kena bagi sengau lah. Kalau kita masuk saja bunyi W dia tak jadi sengau. Kita tengok dapat bunyi apa? Sin baris bawah bunyi C, terus masuk W dapat bunyi siu. Okey, siu dengung dia mesti bunyi siu, tapi kita tak nak siu saja. Kalau siu saja tak ada bergetar hidung. Jadi kita kena naikkan angin ke hidung, dia ada bunyi sengau sikit. Tapi fokus dia bunyi siu juga. Dia akan dapat bunyi siu, siu. Macam tu. Fokus dia bunyi siu. Tapi siu yang sengau lah. Macam tu Dia bunyi dia akan jadi wa nafsiu. Okay, cuba Anis. Wa nafsi Boleh. wa nam wa nafsin wa ma sawaha. Okay, cantik dah bunyi siung tu, tapi wanaf tu kemaskan huruf fa bunyi huruf F Wanaf. Wanaf siung wa ma. Wa nafsin wa ma sawaha. Okay, boleh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuba lepas lagi. Wataqwa. Wa taqwaha. Macam tu cantik. Sekali lagi. Ambil dekat dari awal lah. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cantik. Okay. Qad aflaha man zakkaha. Sorry. Qad aflaha man zakkaha. Bagus. Cuma panjangkan ka tu sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Boleh. Zakkaha. Zakkaha. Macam tu, okay. Wa qad jaba'am. Wa qad. Lantunkan huruf dal tu. Wa qad. Okay, ini huruf titik di atas huruf apa ni, Nis? Anis. Ha. Huruf kha huruf kha. Bukan jim. Dia kha. Khaba. Sekali lagi. Wa qad khaba man. Wa qad khaba man dasama. Sorry. Tak apa, pelan-pelan. Sekali lagi. Wa qad khaba man. Wa qad Bunyi kan? Wa qad. Macam baca buku. Wa qad kha. Macam tu. Wa qad khaba man dassaha. Boleh tu. Okay, sekali lagi ambil potongan ni je. Man dassa. Sa panjang Man dassaha. Man dassaha. Macam tu. Okay, boleh. Dassaha. Okay, Alhamdulillah. Selesai 10 ayat untuk surah Asy-Syams. Okay, kita nak tengok sekejap lah. Okay, saya rasa untuk bacaan kita berhenti ayat 10 dahulu. Okay, sebab saya nak masuk hukum tajwid. Takut tak sempat. Okay, jadi kita nak ulang kaji sekejap lah. Okay, kita nak tengok hukum tajwid yang kita dah belajar. Okay, saya akan gariskan tempat-tempat yang ada hukum tajwid. Saya nak masing-masing tentukan apakah nama hukum tajwid kat situ. Boleh? Boleh. Boleh, okay. Saya tanda dulu yang kita belajar ke yang tak belajar, kita tanda dulu. Yang tak belajar lagi, nanti kita masuk.
Kita belajar lagi nanti kita masuk. Saya tanda je dulu Okay. Pertama. Okay, nombor 2. Sambil-sambil saya tanda tu boleh tengok apa nama hukum tu. Okay, ni tanda. Okay, ni. Okay. Okay. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Okay, kita nak tengok ada berapa hukum yang boleh kita jawab. Ada hukum yang tak belajar lagi ni, tapi saya gariskan je dulu. Okay. Dah ke? Dapat ke semua? InsyaAllah. Dapat Okay. Kita pergi dulu yang pertama lah. Wasyamsi. Syamsi. Okay, ni bacaan dia ada bacaan apa ni? Dengung ke? Masuk tanpa dengung ke? Ataupun jelas? Jelas. Okay, dekat sini hukum dia dibaca dengan jelas. Kita tak dengung kita baca wasyamsi. Okay, rasa-rasanya tahu tak hukum apa kat sini? Ni hukum ni tak belajar lagi. Izhar syafawi. Okay, ada yang tahu Okay. Kalau bacaan dia jelas, nama hukum dia izhar. Okay. Izhar ni ada 2. Tapi sebabkan kita tak belajar lagi, kalau lepas ni kita jumpa yang tempat saya garis ni, kalau ada lagi bacaan jelas, kita jawab izhar saja. Izhar apa tu kejap lagi kita belajar. Okay, boleh Kalau ada je lagi bacaan jelas, boleh jawab hukum dia adalah hukum izhar. Okay, yang pertama izhar. Ni izhar lah. Cuma izhar apa? Tadi Atina ada sebut izhar nama detail dia kat sini izhar syafawi lah. Okay. Kita sambung yang kedua. Okay. Wanna. Apakah hukum kat sini? Itu guna. Okay, bagus. Wajibal gunnah. Okay. Okay, tanda dia apa? Makna? Nun sabdu. Nun sabdu. Okay, nun sabdu ni dia sorang-sorang. Sebelum dia tak ada tanda yang bertindih dengan dia lah. Tak ada tanda dengung yang lain. Dengung dia sorang-sorang. Okay, jadi hukum dia wajibal gunnah. Okay, kita pergi lagi ayat 7. Apakah nama hukum ayat 7? Nafsin. Idgham ma'al gunnah. Ini tadi kita ada keluarkan dah kan? Idgham ma'al gunnah. Nama hukum dia. Bagus. Okay, kita pergi lagi ayat 9. Wa qad aflaha man za. Ikhfa Hakiki. Bagus. Ikhfa hakiki. Ni pun tadi kita dah keluar. Ikhfa hakiki. Okey, lagi ayat 10. Wa qad khaba man da. sama juga. Sama juga. Bagus. Ikhfa hakiki. Okey, pergi lagi ayat 12. Idzim ba'atha. Zim. Iqlab. Hukum? Iqlab. Iqlab. Okey, nama hukum dia iqlab. Apa dia tanda iqlab tu, Atina? Ada nun bertemu dengan ba, lepas tu ada mim iqlab kat atas. Okey. Hukum iqlab kat sini dia berlaku sebab ada nun mati jumpa ba. Itu asal dia lah hukum iqlab berlaku. Okey, tapi untuk tanda, Desam Osmani ni dah mudahkan kita. Tanda dia kalau nampak mim ekor ke bawah, confirm lah iqlab kat situ. Okey, mim kecil ekor bawah. Siapa yang masuk ya? Oh, Anis. Anis guna dua nombor ke? Tak, satu tadi terkeluar. Oh, tapi dekat sini dia ada 2 nama. Okey, tak apa. Okey, boleh Line okey ke? Okey. 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 Kita dapat tadi hukum kat sini iqlab. Okey. Jadi kita sambung. Okey. Faqala lahum rasul. Faqala lahum. Apakah nama hukum kat sini? Hum.
Hmm, Izhar. Hukum izhar. Kita baca dengan jelas, hukum dia izhar. Tak apa, kita ambil jawab umum dulu, izhar. Nanti kita akan belajarlah izhar ni ada dua. Okey, kita pergi lagi yang seterusnya. Fadamdama. Fadamdama. Apakah hukum damda? Dam. Izhar. Izhar Jelas. juga. Betul, jelas. Izhar juga. Okey. Dam. Tak ada dengung Kita tak boleh baca fadamdama. Salah. Fadamda. Jelas sahaja. Okey, lagi. Alaihim rob. Him rob. Sama. Izhar. Jelas. Sama juga. Jelas izhar juga. Okey, lagi. Rabbuhum bi. Hum bi. Mim jumpa ba. Mim jumpa ba. Apa dia? Syafawi. Bagus. Irfat Syafawi. Okey. Irfat Syafawi ni, saya rasa mungkin kita pernah belajar dah. Cuma kita dah lama tak ulang kaji. So mungkin ada yang lupa. Saya rasa hukum-hukum semua kita dah masuk semua dah. Cuma kita dah lama tak ulang kaji kan. Mungkin ada yang lupa tu. Okey. Irfat Syafawi betul? Okey, kita sambung. Bidhambi. Apa hukum Iqla. dambi? Iklab Tanda dia apa? Mim. Kecil Kecil. lah. Kalau buku resap Al-Quran Resam Osmani kita boleh cakap tanda iklab ni mim kecil saja. Okey, tapi sebab dia berjumpa adalah sebab nun mati jumpa bah. Bukan mim tu yang jumpa bah, nun mati yang jumpa bah. Okey, boleh Kelas sekali bihimfa. Himfa. Sama. Izhar. Izhar juga. Saya ada tadi dengar pelan je ikhfa. Okey. Izhar. Izhar jelas. Okey, alhamdulillah dah selesai hukum-hukum tajwid. Cuma hukum izhar sajalah yang kita tak kita jawab secara umum kan. Okey, jadi malam ni saya akan sambung hukum tajwid daripada kelas minggu lepas lah. Okey, minggu lepas kita masuk sampai ikhfa hakiki. Betul? Betul. Hakiki kan? Okey. Saya tanda kamera sekejap. Okey. Sampai sini kita masuk. Okey, jadi ada 4 lagi hukum yang kita akan sambung hari ni. Okey. Okey, hukum yang pertama adalah kita boleh tengok nombor 4 tu. Okey, nombor 4 tanda dia adalah nun mati bertanda sukun atau tanwin. Jadi bila nampak je tanda ni, okey, kejap saya zoom out Sekejap, kita tengok sekejap. Okey. Kalau kita tengok daripada nombor 1 sampai nombor 6, ada tak tanda yang sama dengan tanda nombor 4 ni? Yang lain. Nombor 1 sama tak? Ada tak yang sama dengan tanda yang dekat nombor 4 ni? Tak ada. Tak ada Dia saja tanda tu dekat dia saja. Dekat nombor 4 saja. Jadi bila kita nampak aja nun mati bertanda sukun ataupun bila kita nampak saja tanwin yang selari, confirm hukum dia izhar halqi. Tak ada lain dah. Sebab tanda dia tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Jadi bila nampak tanda tu memang itulah hukum dia. Okey, untuk tanda nun mati bertanda sukun dan juga tanwin selari. Selari tu maksudnya tanwin dia sama panjang. Hujung dan hujung tu sama panjang. Macam ni hujung dan hujung sama panjang. Dan juga tanwin depan dia tu dia ada buka, dia ada tutup. Dia ada buka, dia ada tutup. Macam tu. Kalau tanwin tak selari, dua-dua buka. Dua-dua buka. Yang ini dia ada buka, dia ada tutup. Kita panggil selari lah. Okey, boleh Okey. Kadang-kadang bila kita baca, ramai yang keliru ni tanda yang depan. Okey, tanda yang atas dengan bawah kita boleh nampak. Dia punya sengit. Kalau sengit, dengung. Kalau sama, tak dengung. Tapi tanda yang depan ni kadang-kadang orang keliru. Kadang-kadang tertukar. Okey. Jadi kalau nak yang selalu saya tekankanlah untuk tips dia. Kalau kita nampak dua-dua muncung ke depan, maksudnya dia ada bunyi dia terkait dengan huruf selepas. Contohnya kita ambil fa. Tanwin dia dua-dua muncung. Contoh jumpa huruf waw contoh saya ambil yang huratan. Contohlah ni boleh guna untuk semualah. Idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah dan juga ikhfa hakiki. Okay, bila nampak tanwin dia dua-dua muncung, maksud dia bunyi dia kena sambung dengan sebelah.
Dia mesti ada huruf selepas dia yang kita kena tengok juga. Nak tahu bunyi dia. Jadi bunyi kat sini dia ada terkait dengan huruf sebelah. Fung wa. Macam tu. Dia akan menghasilkan bunyi dengung lah. Ataupun bunyi kalau idgham bila gunnah bunyi masuk lah. Contoh idgham bila gunnah huruf lam contoh. Bunyi dia mesti kena teruskan dengan huruf selepas. Jadi bunyi dia full lah. Nampak dia tak boleh bunyi kat fa je. Dia kena sambung dengan huruf selepas. Full lah. Okay, sebab tandanya dua-dua muncung. Jadi dia nak pergi ke depan. Macam tu. Dia kena sambung dengan huruf selepas. Okay, kalau tanwin dia ada buka, dia ada tutup. Contoh macam ni. Okay, dia ada buka, dia ada tutup. Macam ni lah dalam Al-Quran dia punya tanda tu macam ni je. Dia koma dia macam tu je, dia tak ada kepala. Okay, contoh dia jumpa dengan huruf Hamzah. Okay, bila kita nampak dia punya tanwin dua-dua tak ke depan, dia ada satu buka, satu tutup. Maksud dia bunyi dia kena sampai sini. Habis dekat dia. Dia kena selfish dekat diri dia sendirilah. Bunyi dia kena sorang-sorang sebab dia punya penutup dia ada sekat kat situ. Jadi kena jelaskan bunyi tanwin fun. Dia tak boleh sambung dengan sebelah sebab dia ada tutup dia. Fun macam tu. Itu katakanlah kalau kita selalu tertukar tanwin yang muncung-muncung ni, kadang-kadang orang tertukar ni. Kalau kelas ni tak ada masalah dengan tertukar-tertukar tak apa. Boleh teruskan lah. Tapi kalau ada masalah boleh ambil tips tadi. Kalau dia ada tutup, maksudnya kita kena sekat bunyi dia. Bunyi dia jelas. Okay. Jadi tanwin yang macam ni lah. Tanwin selari dan juga nun mati bertanda sukun. Okay, hukum dia adalah izahah halqi. Kenapa izahah halqi? Sebab huruf selepas dia confirm huruf-huruf halqum. Ni huruf halqum kita ada 6 huruf ya. Hamzah, ha. Hamzah dengan ha berada di pangkal kerongkong. Halqum tu kerongkong lah. Okay, halqum tu bahasa Arab. Okay, Hamzah dan ha kat sini. Ha dan Ain. Ni tak susun cantik ni. Ha dan Ain dekat tengah. Ni ha dengan Ain dekat tengah. Ha dan Ghain dekat hujung, dekat atas. Ni. Ha dengan a kat sini. Ha. Kalau kha dengan ra kat atas lagi. Kha, ra. Kat situ. Dia semua ni huruf-huruf halqum. Okay, huruf halqum bila nun mati bertanda sukun ataupun tanwin selari, dia mesti akan jumpa dengan huruf-huruf halqum. Okay, dan hukum dia akan jadi izahah halqi. Okay, tetapi katakanlah sebab dalam Al-Quran, okay, untuk nun dia ada pengecualian. Untuk nun mati bertanda sukun saja dia ada pengecualian. Nun mati bertanda sukun, dia boleh juga kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia boleh juga jumpa huruf waw atau ya. Sepatutnya kalau nun mati, jumpa waw atau ya, hukum dia idgham ma'al gunnah. Tapi kalau kita jumpa nun mati bertanda sukun, bukan jumpa huruf halqum, maksud dia hukum dia bukan izahah halqi. Dia ada hukum lain. Ni ada pengecualian lah. Nama hukum dia izhar juga. Sebab kita baca jelas. Cuma nama dia izhar mutlak. Okay, izhar mutlak ni nun mati bertanda sukun, jumpa huruf waw dan ya. Ini adalah pengecualian untuk hukum izhar halqi ni. Okay, kalau nun mati bertanda sukun tu, selepas dia bukan huruf halqum, jadi hukum dia bukan izhar halqi lah. Hukum dia hukum izhar mutlak. Tapi izhar mutlak tak banyak. Okay, yang banyaknya izhar halqi lah. Bila nampak nun mati bertanda sukun, kena hati-hati jugalah. Sebab tadi saya kata bila nampak tanda ni je terus boleh confirm izhar halqi kan. Saya terlepas pandang pula. Tapi kena tengok juga huruf selepas dia. Dia mesti huruf-huruf halqum saja. Kalau dia jumpa selain huruf halqum, huruf waw dengan ya ni, huruf waw, huruf bibir, huruf ya, huruf lidah. Bukan halqum. Jadi dia tak jadilah izhar halqi, dia jadi izhar mutlak. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh, insyaAllah. Jelas. Saya tanya seorang-seorang Atina okey, boleh? Boleh. Okay, makna? Dah dapat? Makna ada? Tiba mana senyap pula. Ada ke tu? Tu pergi mana tu? Sebab tak buka kamera ni tak nampak. Mana? Saya tak dapat jawapan tu. Okay, Anis boleh? InsyaAllah. Boleh? Okey, tak apa. Nanti kalau mana tak dapat, mana boleh tengok rakaman balik Okey, jadi untuk tanda ni, nun mati bertanda sukun atau tanwin selari,
dia akan jumpa huruf-huruf halqum. Okey, bila jumpa huruf halqum, hukum dia akan jadi izhar halqi. Halqum, halqi Okey, seterusnya kita pergi yang nombor 5 pula. Okey, nombor 5 ni dia ada dua hukum yang kongsi tanda yang sama Di atas sikit. Okey. Nombor 5 ni tanda dia adalah mim kosong. Okey, ni adalah tanda dia, mim kosong. Okey, mim kosong dia akan jumpa dengan dua huruf sahaja, iaitu huruf mim juga dan juga huruf ba. Okey, boleh Dia akan jumpa mim dan ba. Kalau dia jumpa huruf mim, dia jadi idgham syafawi. Kalau dia jumpa ba, dia jadi ikhfa syafawi. Okey, macam mana kita nak bezakan idgham dengan ikhfa? Okey, kat sini dia jumpa huruf mim. Bila jumpa huruf mim, dia letak hukum idgham syafawi. Bila dia jumpa huruf ba, dia letak ikhfa syafawi. Kenapa dia guna idgham? Kenapa dia guna ikhfa? Siapa boleh bagi tahu? Idgham sebab perlu memasukkan Perlu masukkan dekat mana? huruf mim, huruf selepas Huruf selepas dia. Okey. Boleh, betul. Okey, sebab idgham dia point dia adalah masuk. Idgham point dia adalah masuk Okey. Apa beza dengan ikhfa tu? Kenapa kalau jumpa ba, dia tak jadi idgham syafawi, dia jadi ikhfa syafawi pula? sebab dia kena tukar Dia kena tukar apa tu? tukar ke huruf ba. Kena tukar ke huruf ba Okey. Yang lain ada jawapan? Yang lain nak je ada jawapan tak? Kenapa? Sekejap sekejap. Jadi bacaan dia macam huruf macam iqlab juga. Alright, Dia okey. sembunyi. Tadi saya dengar dia ada macam bunyi iklab juga Sepatutnya. Okey. Okey, tak apa, saya kumpul dulu jawapan. Okey. Yang lain? Anis, mana ada nak tambah tak? Kenapa jumpa mim dia letak idgham? Kenapa jumpa ba dia letak ikhfa? Ikhfa menyembunyikan dah. Apa dia, Atina? Ikhfa dia menyembunyikan kan. Dia sebenarnya sembunyi kan. Okey, apa menyembunyikan? Dia ada kaitan. Ikhfa tu sembunyi. Apa kaitan dia? Dia sembunyikan huruf mim tu dia sambung ke huruf ba. Dia sambung huruf ba. Dia sembunyi mim, dia Macam mana sambung cerita? ba. Okey, tapi bunyi dia jadi macam mana? Bunyi mim ke bunyi ba? Siapa yang sembunyi sebenarnya ni? Okey, bunyi dia bunyi mim ke bunyi ba? Contoh saya letak humbi. Okey, waktu dengung tu, dia bunyi dengung huruf apa? Mim. Huruf mim. Dia dengung huruf Tapi mim dia- kan? Dengung dia ringan. Dengung dia ada ringan. Dengung dia macam mana? Dengung dia macam terus nak masuk ba. Dengung dia terus nak masuk ba. Senang tak nak masuk ba tu, Makna? Bila kita dengung tu humbi, senang tak nak masuk ba tu? Sebab dia nak Sebab kita nak kena rapat bibir. Mim dengan dua-dua ba tu huruf dia bibir. huruf Betul. bibir. Dia rapat bibir kan? Sebenarnya dua-dua tu sama makhraj dia. Mim dengan ba, makhraj dia sama rapat bibir. Cuma mim ada dua makhraj lah. Tu saya nak ulang kaji balik makhraj. Siapa ingat makhraj huruf mim? Huruf mim ada dua makhraj. Apa dia makhraj huruf mim? Rapat Pertama bibir. tadi rapat bibir sama dengan ba, betul. Makhraj yang kedua dia apa? Gunnah. Gunnah. Gunnah tu sifat ke Sifat dia. makhraj? Sifat dia. Makhraj dia apa? Lagi satu. Siapa ingat? Hidung. Makhraj bunyi. Betul. Makhraj dia lagi satu adalah rongga hidung. Okey, makhraj dia ada dua Kalau ba dia ada satu makhraj saja, rapat bibir je. Dia tak ada lalu kat hidung. Okey, tapi mim dia ada lalu hidung. Okey. Jadi untuk jawapan yang masing-masing bagi tu ada yang kena-kena juga tu. Okey. Cumanya saya nak lebih faham lagi Okey, masing-masing lebih faham lagi kenapa, apa beza idgham dan ikhfa. Kita naik sikit pergi idgham ikhfa sebab kat atas tu ada idgham dengan ikhfa juga. Okey, dekat atas ni idgham. Kejap, ada stiker tak? Kejap saya
Love tu untuk idgham. Okey. Tanda bintang untuk ikhfa. Okey, nampak ke? Nampak? Saya tanda tu dekat skrin tu. Masing-masing nampak ya? Di hukum idgham ada 3 lah. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, idgham syafawi. Hmm. Ikhfa ada 2. Ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Okey. Jadi kita nak tengoklah apa persamaan idgham ni. Okey. Idgham maksudnya apa tadi? Memasukkan. Masuk ataupun memasukkanlah masuk. Idgham maksudnya masuk. Semua idgham ni dia mesti masuk. Masuk tu masuk macam mana? Masuk kepada huruf Sebelah. huruf sebelah, betul lah. Huruf sebelah ataupun huruf selepas tanda. Jadi kalau kita tengok idgham bila gunnah, okey, bunyi dia masuk pada huruf lam. Contoh, man ada lam. Dia akan bunyi manla ke dia bunyi malla terus? Malla. Malla, dia terus masuk pada huruf lam. Malla. Okey, itu idgham. Okey, kita tengok pula idgham ma'al gunnah. Contoh saya bagi man ma. Okey. Dia bunyi man ma ke dia bunyi mamma? Mama. Mamma, dia bunyi mam. Terus masuk pada huruf mim. Okey, sama juga yang atas tadi dia terus masuk huruf lam. Okey, dua-dua tu adalah idgham. Cuma beza dia, idgham bila gunnah tak dengung. Idgham ma'al gunnah dengung. Bunyi dia akan dapat mamma. Kita tekan panjang sikit lah dengung dia. Okey, idgham syafawi pula. Okey, idgham syafawi pula. Contoh saya bagi hum. Dia pun kena tanda mim lah sebab tanda dia mim. Kalau yang idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah tadi, tanda dia ada nun mati dan juga tanwin. Okey, contoh saya ambil humma. Okey. Dia akan bunyi terus masuk pada huruf kedua lah. Kita tak baca humma. Kita tak baca macam tu. Kita akan dengung dia masuk pada huruf kedua terus. Sebab itulah huruf idgham syafawi, huruf mim selepas dia ada sabdu. Sebab dia suruh masuk dekat dia. Huruf ni jangan masuk. Jangan bunyi. Dia terus masuk dekat dia. So, jadi bunyi dia akan jadi humma. Sama jugalah dengung humma. Okey, itu adalah secara kita nampak secara luaran dia lah untuk hukum idgham. Okey, kita pergi pula hukum ikhfa. Ikhfa ada 2. Okey, ikhfa ni maksudnya sembunyi lah. Kalau kita nak translate direct dia, maksud dia sembunyi. Okey, ikhfa, bunyi ikhfa, bila kita nak dengung, ikhfa ni confirm dengung. Idgham ada yang dengung, ada yang tak dengung. Tapi ikhfa dia confirm dengung. Okay, cuma bunyi dengung dia adalah bunyi yang sembunyi-sembunyi ataupun kita kata samar-samar. Okay, untuk ikhfa, dia boleh tak masuk dekat huruf selepas dia. Contoh saya bagi manta. Kalau kita nak dengung, kita boleh tak dengung dekat ta? Mata. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Itu beza idgham dengan ikhfa. Ikhfa dia tak boleh masuk pada huruf selepas. Ikhfa kena bunyi sikit-sikit bunyi tanda tu. Dia kena pinjam bunyi nun. Okey? Jadi sebab itu dia akan bunyi manta. Sebab tu dia bunyi samar-samar. Sebab dia kena bunyi antara nun dan ta. Macam tu. Dia tak boleh masuk dekat ta. Kalau masuk ta dia tak jadi dengung. Mat tak jadi dengung. Begitulah juga dengan ikhfa syafawi. Dia tak boleh dengung dekat huruf ba. Contoh, humba. Okey, humba. Okey, cuba kita bunyi dengung dekat ba. Boleh tak? Hub, ba, hub, ba. Boleh dengung tak? Tak. Boleh kan? Tak boleh. Dia tak boleh. Hub, ba tak boleh. Jadi sebab itu dia kena pinjam bunyi tanda. Tanda kena bunyi. Tanda kena bunyi sikit. Cuma specialnya ikhfa syafawi ni sebab kebetulan mim dengan ba ni makhrajnya sama. Jadi dia bila kita dengung tu kita terus dengung kat mim saja. Orang tak perasan pun. Humba. Kalau ikhfa syafawi ni dia nampak nun dengan ta ni makhrajnya berbeza. Dia ada peralihan, dia ada bunyi yang sama-sama. Dia ada antara-antara tu. Tapi kalau ikhfa syafawi dia memang tak boleh dengung kat ba. Tapi dengung dia boleh bunyi dekat mim sebab makhraj dia tu sama. Bila kita sentuh mim, confirm sentuh ba lah. Humba. Sebab makhraj dia sama. Okey, itu adalah perbezaan idgham dan ikhfa. Okay, dapat ke? InsyaAllah. Okey, boleh ya? Ada soalan tak?
Apa yang kita sembunyi ya? Pak Apa Syafawi ni. kita sembunyi Allah Okey. boleh. Dia sembunyikan bunyi huruf ta tu lah. Dia sepatutnya dengung dia dekat ta lah. Sebab dengung ni kita kena sedia sebut selepas huruf selepas tanda kan. Okey, jadi bunyi ta tu tak boleh, jadi dia kena sembunyi masuk dekat nun. Bila kita dengar tu, kita tak boleh tahu huruf selepas dia huruf apa. Contoh bila kita dengar bunyi dengung tu, kita tak boleh agak huruf apa yang dia akan jumpa selepas tu. Contoh malta dengan malda. Ni makhraj ni sama. Okay, bila kita bunyi dengung saja, boleh agak tak huruf selepas saya nak jumpa tu huruf apa? Tak boleh agak. Tak boleh kan? Tak boleh agak. Itu maksud dia sembunyilah. Dia berselindung lah di antara bunyi tu. Bila kita dengar bunyi tu, kita tak boleh agak huruf apa dia nak jumpa lepas tu. Sampai dia dah sebut huruf da, baru kita tahu, oh huruf da dia jumpa. Macam tu. Kalau idgham, dia boleh agak. Contoh kita jumpa manwa, contoh huruf waw. Kita dengung kita akan bunyi mau. Boleh agak tak huruf apa lepas tu nak jumpa? Mau. Boleh. Wah. Boleh kan? Kita boleh agak dah. Mesti huruf waw dia jumpa. Mau wa. Macam tu. Bukan dia tak akan jadi mau ya, tak ada. Tak boleh. Dia mesti sebab dia dah masuk huruf waw. Okay. Itu maksud dia, beza dia lah sembunyi tu. Bila kita dengar tu kita tak tahu huruf apa dia nak jumpa. Itu maksud dia sembunyi lah. Okay. Dapat ke? InsyaAllah dapat. Okay, boleh. Itu beza idgham dan ikhfa. Dia bila kita dah clear tu kita tahulah. Cuma beza dia untuk idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, tanda dia nun mati atau tanwin. Ni tanda dia. Kalau idgham syafawi, tanda dia mim. Tapi dua-dua boleh masuk idgham. Kalau ikhfa pula, tanda dia beza dia tanda je lah. Cara bacaan dia sama je. Dia sembunyi-sembunyi. Dia tak boleh dengung pada huruf yang dia jumpa. Okey, saya harap masing-masing jelas lah. Okey, untuk hukum-hukum idgham dan ikhfa ni. Okey, last sekali kita akan masuk untuk penghabisan malam ni lah. Kita akan masuk hukum yang terakhir, nombor 6 ni. Mim mati bertanda sukun. Okey, yang tadi tandanya mim kosong. Nombor 6, mim mati bertanda sukun. Okey, mim mati bertanda sukun dia memang akan jumpa dengan huruf selain mim dengan ba. Selain dengan mim dengan ba ni. Kalau mim mati jumpa ba, dia akan jadi ikhfa syafawi. Kalau mim mati jumpa mim, dia akan jadi idgham syafawi. Kalau dia jumpa selain daripada huruf mim dan ba, baru dia akan jadi izhar. Dia akan dibaca dengan jelaslah izhar syafawi. Okey, boleh ke? Boleh. Sama je dengan izhar halqi. Dibaca dengan jelas, cuma tanda dia berbeza lah. Bila nampak mim mati bertanda sukun, confirm izhar syafawi. Ini memang confirm. Kalau izhar halqi tadi dia ada sedikit ni dekat nun mati bertanda sukun tu. Tapi yang izhar syafawi dia confirm. Nampak je mim mati bertanda sukun, confirm izhar syafawi. Okay, huruf-huruf dia memang selain mim dan ba saja. Termasuk huruf halqum lah. Kalau kita jumpa contoh hum, contoh huruf hamzah hum, walaupun dia huruf halqum tapi dia bukan izhar halqi sebab tanda dia adalah mim mati. Mim mati mesti syafawi. Hukum-hukum yang tanda dia mim mati, kalau kita perasan belakang dia mesti syafawi. Syafawi dia merujuk pada bibir. Tanda dia adalah huruf bibir. Kalau tanda yang ke atas tadi semuanya nun mati tanwin. Nun mati dengan tanwin makhrajnya di lidah. Dia bukan huruf bibir. Sebab tu dia tak ada syafawi lah. Tapi kalau tanda dia mim mati, dia mesti ada syafawi. Jadi bila kita nampak je mim mati dalam Al-Quran, kat situ mesti ada hukum. Mesti ada hukum syafawi. Cuma kita kena tengoklah huruf apa dia jumpa. Nak tentukan dia tu apa syafawi. Macam tu. Sama ada idgham syafawi, ikhfa ataupun izhar syafawi. Okey, jelas ke semua? Jelas. Jelas saya tanya seorang-seorang lah Atina jelas ya? Jelas. Okey, Anis? Anis jelas ke? Anis ada? Ada. Boleh? Anis boleh? Jelas? InsyaAllah boleh. Okey, boleh. Mana? Jelas tapi bila tanya tak ada. Jelas masa dia ni explain tu jelas. Jelas. Tapi bila nak tanya, bila kita nak keluarkan hukum, tak ingat nama tu. Kena tengok chat ni baru ingat.
Betul. Tak apa, itu memang permulaan lah. Itu permulaan yang baik lah. Asalkan kita faham, kita dah kira okey dah. Cuma nak praktis ni dia memang kena latihan. Masing-masing memang kena banyak latihan. Kalau nak terror, kalau ada waktu-waktu terluang tu, boleh cari dalam Al-Quran sendiri. Cari je dekat surah apa-apa. Buka je Al-Quran tu, cuba cari. Tengok je table ni kat sebelah. InsyaAllah lebih mahir lah untuk hukum-hukum tajwid. Okay, untuk table ni semua ada ke table ni? Tak ada. Tak ada. Okay. Nanti saya ni lah send dekat dalam grup. Okay, untuk ni. Table ni boleh jadikan rujukan lah untuk hukum. Okey. Okay, saya rasa kita berhenti kat sini dahulu. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Nama lain idgham syafawi tu idgham mislain ke? Okay. Dia ada nama lain tapi nama lain tu dia punya sebab dia berbeza. Dia bukan sekadar nama je dia letak banyak-banyak, bukan saja-saja je. Dia ada sebab dia lah. Okay. Saya terangkan sikit lah kalau ada masa sikit Okay, kalau idgham syafawi, hukum dia adalah disebabkan mim mati. Ataupun tanda dia punya sebab jadi idgham syafawi sebab tanda dia. Okay, mim mati. Sebab mim mati tu yang menjadi syafawi lah. Syafawi tu dia merujuk kepada tanda tu, huruf bibir. Okay, dia ada nama lain dia. Lagi satu kita ada. Saya senaraikan je lah kalau pernah kita jumpa. Okay, dia ada nama lain dia, idgham mislain. Idgham mislain. Okay, idgham mislain ni pun dia ada kekhususan kalau kita belajar. Ini nak cerita ni lebih detail sikit lah. Nama dia soghir. Okay, idgham mislain soghir. Okay, kalau Atina sebut idgham mislain tu kan, itu dia umum dia. Kalau lebih lagi dia adalah idgham mislain soghir. Okay, lagi dia ada nama lain. Idgham mutamasilain pun boleh juga. Mutamasilain. Lagi satu kadang-kadang ada orang sebut nama dia idgham mimi. Idgham mimi. Pun dia juga. Mim mati jumpa mim ni dia banyak hukum banyak nama hukum dia. Okay. Dia bukan sekadar nama dia ada sebab dia. Okay. Kalau idgham mislain tu dia merujuk kepada mim jumpa mim. Mim jumpa mim sahaja yang menjadi idgham mislain. Dia merujuk kepada huruf yang sama tu lah. Huruf mim dan mim. Okay. Untuk mim dengan mim mati jumpa mim ni dia bukan mim mati jumpa mim je, idgham mislain. Yang ni kita jumpa mim mati jumpa mim hidup kan, contoh. Humma contoh Okay. Dia boleh jadi juga mim jumpa mim tu adalah mim yang hidup dan hidup. Contoh humama contoh ataupun humami. Pun idgham mislain juga, tapi dia bukan idgham mislain soghir. Dia adalah idgham mislain huruf hidup jumpa hidup, tak silap saya mislain mutlak. Dia ada 3 lagi satu huruf hidup jumpa mati. Contoh humam. Contoh humam, nampak hidup dan juga mati. Yang ini idgham mislain juga tapi mislain kabir. Yang ni saya tak pasti mutlak dengan kabir ni, nanti saya confirmkan balik. Takut tertukar mana satu kabir mana satu mutlak pun dah lupa dah. Tapi ni semua ni idgham mislain. Kalau idgham syafawi dia mim mati jumpa mim je. Mim mati jumpa mim hidup. Itu confirm idgham syafawi lah. Dia merujuk kepada tanda tu. Tapi kalau nama dia idgham mislain dia merujuk pada mim jumpa mim. Cuma keadaan mim tu macam mana kita nak tahulah. Macam tu. Kalau mim mati jumpa mim hidup dia akan jadi mislain soghir. Macam tu. Okay, kalau idgham sama dengan idgham syafawi lah. Sama betul. Idgham mislain soghir tu sama dengan syafawi. Sebab idgham mislain ni ada lagi 2. Mutlak dengan kabir. Macam tu. Okay, dapat Dapat Okay. Okay, lagi kalau idgham mutamatsilain pun boleh jadi juga. Idgham mutamatsilain ni dia merujuk pada huruf yang sama jumpa huruf yang sama. Tak kisah huruf apa. Huruf ba mati, jumpa ba hidup. Apa-apalah idgham mutamatsilain ni dia mesti huruf yang sama. Dan kebetulan lah pula mim mati jumpa mim tu adalah huruf yang sama kan? Mim mati jumpa mim hidup. Jadi bila huruf yang sama jumpa huruf sama dia jatuh mutamatsilain. Jadi kalau nak jumpa, kalau katakanlah dalam Al-Quran kita jumpa ma tu, kita boleh je namakan dia mutamatsilain pun betul juga.
Dia boleh jadi humma mutamassilain pun betul, mislain pun betul. Lagi satu idgham mimi. Idgham mimi ni dia merujuk pada idgham mislain, cuma nama dia je. Nama dia tu nampak macam catchy sikit lah. Selalu orang panggil idgham mimi. Idgham mimi tu adalah sama dengan idgham mislain. Macam tu. Sama jugalah idgham mimi pun dia ada soghir, kabir dengan mutlak. Lagi satu. Tengok pada keadaan dia. Macam tu. Jadi nama dia ada banyak, tapi nama yang banyak tu sebab dia berbeza lah. Macam tu. Okey. Ada soalan tak? Dapat ke? Dapat, insyaAllah. Okey, boleh. Ini kalau pernah dengar lah. Pernah dengar ni memang nama idgham syafawi tu banyak. Okey, hal lain pun boleh take note juga Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan lain ke nak tanya? Tak ada Okey. Tak. Kalau tak ada kita berhenti kat sini dahulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung surah yang sama ayat 11. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan saya tutup dahulu kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Waalaikumsalam.